Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan 5 bahan asas yang perlu ada di dalam peti kecemasan. Pertama ialah kain anduk yang digunakan untuk menyambung lengan cedera atau dijadikan parutan kecemasan. Kedua ialah kain plaster yang digunakan untuk menutup luka dan menyerap darah. Ketiga ialah plaster luka yang sesuai digunakan untuk luka kecil atau calar. Keempat ialah cecair antiseptik yang digunakan untuk membersihkan luka dan mengurangkan risiko jangkitan. Kelima ialah gunting yang digunakan untuk memotong pembalut. Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan cara merawat calar di tempat tamu. Pertama, letakkan cecair antiseptik. Kedua, bersihkan kawasan sekeliling luka. Ketiga, tutup luka menggunakan plastik. Keempat, balut tapak tangan menggunakan kain anduk. Ikat menggunakan ikatan buku siluk. Kemudian rapikan balutan. Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan cara merawat luka jenis dahi. Pertama, tekan perlahan-lahan pada luka menggunakan kawasan segera untuk menghilangkan penyerangan lama. Kedua, tutup luka menggunakan plaster dan kain anduk kecil. Ikat menggunakan ikatan buku siluk. Rapikan balutan. Assalamualaikum. Saya akan menunjukkan cara rawatan awal patah pada lengan. Pertama, jangan cuba meluruskan atau membetulkan kedudukan tulang. Kedua, sokong lengan menggunakan kain anduk. Ikat menggunakan ikatan buku siluk. Rapikan ikatan dan balutan.